Sorry, terkejut. Selamat pagi. Pagi ni Cik Ana dengan Pok D nak pergi KL Car Free Morning Run dekat KL. Kita dah sampai. Hari ni 7km running, dia punya route. Tapi hari ni Cik Ana ingat kan lagi. Tak ada tempat nak parking. Selalu kita parking tepi ni. Ada depan, okey. So hari ni Cik Ana cuma brisk walk je lah. Hari ni saya cuma nak brisk walk je. Tak nak lari lah sebab last week baru lari. Kaki pun tak kepah lagi ni. So let's go. Jangan lupa yang menonton. Alamak. Boleh. Jangan lupa menonton. Salah. Jangan lupa kepada para penonton, ibu-ibu, bapa-bapa. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Cik Ana punya YouTube. Tolong Cik Ana untuk dapatkan goal saya, road to 100k subscriber. Okey, jom. Buat apa tu? Nak makan? Nampak tu? Halo. Sebelum kita run, sebelum kita besok pagi ni, isi perut dulu. Cik Ana minum Yakult. So, Pok D, dia suka vitagen. Okey, kena jangan perut kosong lah. Kita nak beriadah ni. Tolong buka. Sorry, terkejut. Papa, tak ada reaksi. Benci. Belum goncang. Bismillahirrahmanirrahim. Baby. B for apa? Bro. You bro kan I? Untuk saya panggil apa B? Nah. Ni lain. Dalam video. Sambil melihat kereta lalu lalang, orang lalu lalang. So Cik Ana pun nak set jam dulu. Set kita punya berapa step kita hari ni dengan berapa kalori terbakar. Terang buat gaya. Workout apa? Walking Kau buat walking ada walking lah kan? Belum buat lagi je aku buat. Alamak. Nampaknya dia dah habis makan Snickers. Cik Ana belum makan lagi. Nantilah on the way jalan. Abang tolong buang sekali saya punya tu. Okay. KL pagi hari. So kalau yang datang KL Datang belum? dah KL Free Morning Run ni, kalau yang datang ni kat sini parking selalu tepi-tepi jalan ni lah. Tepi-tepi jalan ni sampai ke depan sana tu. Kadang-kadang dulu sebelum dia tutup tepi tu, situ pun orang parking kat tepi tu kan. Ni ada tak boleh parking dah. Dia buang sampah. Sebagai citizen yang baik, kita jangan buang sampah merata-rata. So hari ni 7km run. Route dia 7km. Dia OCBC Bank ada bagi
basikal free rent. So kalau siapa cepat dia dapatlah basikal tu, kita tak payah bayar. Boleh gunalah untuk route ni. Tengok dapat ke tidak. Kalau ada rezeki adalah, kalau tidak kita jalan je lah kan Pak. Okay, ni semua di jalan ni ditutup untuk hari ni. Ni Kan tunjuk yang macam ni. Kalau Mak Salih tengok macam ni. kenapa nak cakap kalau Mak Salih tengok, kenapa kita nak menyanjung orang luar? Tak payahlah fikir pasal orang luar. Kalau dia tengok video kau orang bersih, wah cantiknya kan. Ni bangunan Sultan Abdul Samad kan, di tengah renovate. Renovate ataupun baik pulih lah Papa. Maintenance, takkan dia nak renovate apa. Cantikkan I rasa nampak Semali Raba. the good word is Tempat kita bercinta. Semali Raba. Tempat kita bercinta dan mencari nafkah masa tu umur 20-an. 30 over years berlalu dah. Kenapa dia orang berlari kat arah sini? Takutnya saya salah ke? Dia warm up lah ni. Macam hari ni tak berapa ramai Macam hari tu ingat tak, penuh gila. Yang hari tu siap parking sampai dalam ni kan. Mana boleh sih, tak boleh masuk. Tak, hari tu ingat tak? Yang masa yang ada Navy run sekali, dia orang parking kat sini, ingat tak? Tak ada. Ya Allah, yang kita balik. Ya, tak ada. Tak ada orang parking. Tak boleh masuk. Yelah, sekarang tak boleh. Hari tu kan Tak yang parking. boleh. Hari tu dia masuk kat mana yang Itu mungkin apa kerja-pekerja ke apa ke je. kau tak ingat Ya, Oh, boleh ingat. kau tengok balik video kau. Kamu kayu. Jalan dengan roket. Naklah. Okay. Baiklah. Ya, aktiviti sihat lah. Bergaduh pagi hari. Sihat untuk badan kita. Bodoh. Sampai. Almost every week ada pancaragam. Mimi rasa week 1 and week 3 lah. Kalau ni pancaragam. Kalau week 2 and 4 tak ada rasanya. Alamak. Ini one. Ni week 3. Salah. Week berapa ni? Nanti pak. Takut mami, sabar. Lepas ni. Okay, kita lintas kat sini. Oh, memang ada run lah. Tengok baju biru-biru ni. Sini lah bapa. Bukan setakat baju biru, ada baju merah juga, baju kuning. Wah, banyak run hari ni. Astro ni. Astro? Astro organize pun. $4 dulu. Mana ada Papa Zola? Macam kita hari tu lah yang lari tu. Ingat tak? Kita lari apa? Mekamato. Mana? Nak tak? Mau pergi kat mana? Memang kat sini eh? Inilah yang Kau ambil kat mana? Tak nak tanya. Tak nak naik basikal ke? Tak nak? Oh. Dia tak nak naik basikal rupanya. kalau tak lari jalan 2 kilometer. Cik Ana kan, asalkan benda free je aku nak ambil. Padahal tujuan utama kita orang hari ni nak jalan, bukan nak naik basikal. Nampak? Dia masuk ikut sana lah. Saya rasa dia orang berlepas 7.30 ni. Masuk sini cepat.
Tak boleh? Ni? Kau je. Ni? Ha. Okey. Kita orang berlepas dah. Event yang tengah ada tu, dia orang berlepas 7.30 rasanya. Orang semakin ramai. Berlari. Kecuali kita orang je. Adalah beberapa orang yang brisk walk juga. So ni fotografer. Kalau kita nak gambar tu, kita beli dekat dia punya website. Anjing belum start lagi. Tu dia laluan, ikut laluan dia lah. Strictly do not speed. Ingat tak dulu masa dulu kita pergi makan kat sini, kat The Sheep ni. Masa tu Kau kat sini ke? tak, masa sini, masa sini. Sini pun ada. Bukan, sini pun ada dengan yang dekat nak pergi Melawati tu pun ada. Yang kat tepi jalan besar tu. Kita makan lah sini dulu kan. Melawati tu bukan The Sheep. Iya, The Sheep. The Sheep yang tengah-tengah tu jalan tu. Bukan eh? Kan? Habis? Nama lain. So first time. The Sheep ni yang satu lagi dekat Uptown. So first time saya masuk The Sheep dengan dia bawa Cik Nah. Masa tu umur 22 kot, 23 lah. Masuk-masuk kan, asal gelap je. Nak makan pun tak nampak. Makan je lah. Gambar-gambar Perdana Menteri Malaysia. Diorang nampaknya dah berlepas. Yang baju-baju biru tu, baju kuning Friendship Ram. Baju biru, baju biru dia Astro. Dia orang promote movie Papa Zola. Ni Medan Marah. Ni sekolah pendidikan khas Jalan Batu. Ni sekolah apa pak? Sekolah untuk orang OKU kan? Asalkan dia dapat kad OKU, dia boleh belajar kat sini. Ni kita dekat simpan trafik light depan tu, kita akan ke kanan. Ke kanan, pushing. Lepas kita belok lampu isyarat tadi tu kan, sinilah lalunya. Itu Cik nak tengok Zeus. Tadi Cik nak tengok iklan Zeus Coffee tu kan, dia kata M. Nasir menggemari Zeus Coffee. Asyap tu kempen Zeus. Kanak Saddam. Dia dah nampak nasi kadar Saddam pula. Oh, kan kita tengah jalan ni beriswak. Macam mana nak hilangkan kalori jika nampak kalori. Sampai pertama kompleks. Ni dekat Sogo. Jadi kita akan belok ke kiri. Jadi 3 km tu. Oh, dia ada kat situ 5 km straight. Kilometer ke kiri, 3 km straight. Kata hari ni 7. Kenapa dia tulis 5 je? Oh, dia punya tahulah. Oh, ada lagi depan kot. 7 dan 5. Tu fotografer lagi. Kenapa dia ambil gambar jalan? Ambil lah bagi kita. Oh, dia pergi KL pun ada motor besar. Buat KLCC. So kita sampai dekat persimpangan ni, kita akan ke kiri. Air terjun Bukit Nanas. Kita nampak KL Tower. Sekarang 7.45. Berapa kilometer dah? 3.4. 3 kilometer dah. Air terjun dalam bandar. Tak boleh mandi. Pasal ada nak bagi pick-up line lah dekat Pok D.
Boleh ke? Oh, tak ada pick up line. Kenapa? Ha? Dia tak boleh fikir guys sebab dia brisk walk kepenatan. So dia tak ada pick up line. Sebenarnya dia pun tak pernah buat pick up line. Okay, sekarang siapa yang 5 km run akan ke kiri. Nampak tak signboard tu? 5. So kita pergi sikit lah budak. So kita orang ke kanan 7 km run. Kalau ke kanan kita akan jumpa KLCC. 5 km dia ke kiri sana. 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 Belakang tu 5 km. Kita ke depan 7 km. Lihat waktu tu. Dulu time masa cik anak muda lah, 20-an. Seronok lah, asyik nak pergi ngarut kafe, beli baju lah, makan lah. Sekarang hidup le teruja tengok masa muda. Kalau dah try masa muda kan. Aduh harap. Dulu kalau setiap kali saya fly kan apa, saya mesti beli baju hard rock kan. Cik nak pergi mana-mana country yang ada hard rock tu, mesti singgah beli baju hard rock. Ada comel. Sekarang tak lelaki aku beli baju hard rock kat mana. Dia beli online je, tak tahu betul ke tidak. Ori ke tak tahu. Dia kata macam ori. Murah, mana ada ori. Ori semua mahal nak mampui. Kualiti dah okey. Ya. Jadilah dulu mesti nak kena pergi outlet dia. Sekarang dia tak. Asal ada baju jadilah. Nampak kan? Thursday. Ni monorail apa? Tu monorail. Kecil toneh je. Dia pendek. Monorail ni dia hanya laluan dalam bandar. Betul ke? Kecil je tu, nampak? Pendek je. Belah kanan ni untuk orang berbasikal. Musim durian sekarang. Kat tengah bandar pun ada kedai durian. Harga durian runtuh. Memang harga durian kan? Jual durian kan tu? Betul lah. Ada Musang King buffet. Dia tak minat durian. Jom pergi makan durian. Bro. Pergi ke LCC. Saya dah bilang apa? Nak parking tu bawah. Parking ke LCC sini. Kebanggaan Malaysia, menara berkembang. Dia orang duk berhenti-berhenti ni sebab nak ambil gambar. Gambar KLCC. Tengok ni. Nampak ke dah? Cantik lah papa dia ambil. Okey. So kita pun nak ambil gambar. Walaupun selalu pergi sini tak pernah ambil gambar sebab selalu pergi terus pergi parking. Kan? Tak ada masa nak bergambar ni. Sebab Telefon nak? ni pakai ni dulu satu. Lepas tu baru phone. Cik Anang Pok Di tak ada tanah nak berkebun. Dan paling penting kita tak minat berkebun kan Pak? Tak suka berkebun. Jadi the only thing nak keluarkan peluh, kita orang brisk walk lah. Commit at least seminggu sekali. Kadang-kadang petang-petang tu ada juga jalan keliling rumah. Kita kalau akan sebaya Cik Ana, kita kena banyak-banyak keluarkan peluh lah, banyakkan berjalan. Selalu exercise kaki supaya urat-urat kaki kita lembut, tak keras. Jadi bila kita bersila masa baca Yasin tu,
tak rasa sakit dulu masa mula Cik Ana tak start lagi exercise lalu kan. Allah, bila bersila baca Yasin kat masjid tu, asyik tukar kaki sebab lenguh lah, sakit lah, semua berkebas lah. Tapi lepas Cik Ana start balik berlari, brisk walk, exercise, bila duduk bersila tu tak ada masalah, tak ada kebas, tak sakit kaki pun. Lepas tu solat pun senang. Yang penting solat tu senang. Nampak Bah, tak ada pick up line ke? Ada. Solat ada. tu biar awal waktu, jangan last minute. Itu bukan pick up line. Bodoh lah dia ni. Benci aku. Memang takkan dapat pick up line. Ni dah kali kedua tanya. The Ritz-Carlton Residences. Siapa lah duduk situ? Tu KL Tower belah sini. Tadi kita daripada sana nampak KL Tower. So dari sini pun nampak. Ni R&R R&R pelari. Siapa nak berhenti duduk sini makan nasi kandar. Pak, hari ni makan nasi kandar nak? Nak kan? Tapi tidak lah. Habiskan dulu 7km ni. Sini pun ada durian. All you can eat. Mandu. Tadi kita dari sana, kita ke kiri pusing sampai ke LCC. Sekarang kita akan pusing balik. Wih, ada salji guys kat Malaysia. Wah, boleh rupanya. Itu apa namanya? Entah. Macam-macam. Kat larian ni macam-macam akan jumpa. Yang pelik-pelik, ada yang tak terakam dekat kamera Cik Ana. Cik Ana nampak ada benda merah-merah orang berdiri tau. Yang ke apa? Tengok. Ada kuda. Ni kuda di BKL ke bang? Oh. Kuda di tengah bandar. Hebat kan? Hebatlah KL. Mari tengok kuda aku lari gagah berani. Kuda. Wah, cantiknya kuda tu. Apa? Kejap. Tengok ada satu kuda ni. Bang, tak takut. Memang 0.6 nampak banyak. Nampak tinggi. Dah sampai persimpangan ya. Nanti Cik Ana dengan Pok Di akan terus ke sana. Finishing line dia belah sana, ke kanan ni. Cik Ana Pok Di tak pergi situ lah. Kita orang terus pergi ke sini. Nak balik ke kereta. Jom lintas. Dah lintas. Nak pergi Tanglin ke? Nak pergi Tanglin ke? Masih ada matang ni tak nak? Sebab ramai orang. Parking pun payah Parking okey je. So tak nak pergi Tanglin. Tapi Cik Ana rasa Cik Ana boleh baca fikiran dia. Dia nak pergi ni Kampung Baru. Kita fikir nak apa? Oh, tak nak juga. Nasi belauk dia tu yang awak suka tu. Laut kan? Ya ilah Allah. Dekat Kampung Baru nasi belauk apa nama tu yang awak suka? Suraya. Bukan Suraya. Oh, ada pagi kan? Ada? Tadi kita pergi pagi. Kita brisk walk nak dekat 9 km. Yeay. Berapa? Step. Kan disarankan kita step 10k steps. Mana ada step? Atas sikit. Ikut ke atas. Kita dapat 9,900 step. Nanti kan hari ni baru pagi dah 9,000 steps. So insyaAllah hari ni kita dapat lebih. Jom pergi makan. Ni sungai. River of Life. Apa pa? Sungai ni dipanggil apa? River of Life. Sebab Dia bagi life lah. dia bagi live. Live apa? Ni kalau banjir ni Kuala Lumpur. Nampak tak tu?
Di Kuala Lumpur. Betul lah tu, River of Life. Ni Sungai Kelang Pak? Ni Sungai Kelang kan? Dia bersambung. Bersambung. Tak tahu sungai apa. Salah pula aku bagi info. Cik dah dekat. Kapuk baru. Sri Tanjak. Ada lontong darat. Saya nak. Saya nak makan lontong kering. Sebenarnya nak order kacang pul, tapi dia kata kacang pul lambat. Dia kata dia nak makan pulut kuning, tapi pulut kuning habis. Jadi dia makan nasi lemak ayam rendang. Kita tengok. Okay tak? Suji dia full. Lontong kering tu 1:07 pagi. Lagi sedap lagi 10 pagi. Itulah dah habis makan, nak balik rumah. Jadi itulah aktiviti waktu pagi hari Minggu yang selalunya Cik Ana dengan Pok Di buat lah. So kepada yang menonton, terima kasih. Yang tonton channel Cik Ana, janganlah goyang. Sabar. Dia tukang pegang. Pok dia tukang pegang kamera. Okey, kepada yang nanti sebut bising. Kepada yang menonton, tengok dia bengang muka dia, bengang muka dia. Kepada yang menonton, terima kasih Cik Ana ucapkan. Jangan lupa pada penonton baru atau penonton lama yang lupa nak subscribe, jangan lupa subscribe, komen, share, like dan tekan butang notification untuk video-video yang akan datang. Terima kasih kerana support Cik Ana dan Pok Di. Nantikan banyak lagi adventure Cik Ana Pok Di nak share untuk pasangan pertengahan umur. Tahu tak apa pertengahan umur tu? Maksudnya lebih 50. InsyaAllah. Semoga yang Cik Ana paparkan ni boleh memberi macam yang sebaik-sebaik rakan sebaik Cik Ana, supaya terus kekalkan untuk sihat dan